Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur sebab saya dapat bantu seorang lagi mangsa di dalam perkahwinan dia sendiri. Apa yang saya nak ingatkan kepada perempuan-perempuan dekat luar sana tu, bahawa Islam ini adalah agama yang penuh dengan keadilan. Tiada istilah di mana lelaki lebih berhak daripada perempuan kerana Allah telah meletakkan hak-hak yang sama rata kepada hamba-Nya, tak kira lelaki ataupun perempuan. Tugas kita adalah untuk menjaga hak itu dan menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah.